Sebuah kapal terbang yang digerakkan oleh gelang getah boleh dipusing untuk menyimpan tenaga yang kemudiannya boleh digunakan untuk memacu baling-baling bagi penerbangan. Dan walaupun sebuah kapal terbang yang dibina dengan baik boleh mencapai masa penerbangan yang mengagumkan, ia masih memerlukan masa untuk memusing gelang getah itu. Jadi, saya ingin membina sebuah kapal terbang wind-up abad ke-21 menggunakan teknik pembinaan moden dan superkapasitor yang boleh dicas dalam beberapa saat sahaja menggunakan penjana engkol tangan, menghasilkan masa penerbangan yang jauh melebihi masa memusingnya. Sekarang, menyimpan tenaga sebagai elektrik di dalam superkapasitor sangat berbeza daripada gelang getah. Tetapi ada juga persamaan di mana superkapasitor boleh dicas menggunakan penjana engkol tangan untuk menghasilkan elektrik. Dan saya pernah lakukan ini dalam projek sebelum ini di mana saya membina sebuah kapal terbang kawalan radio yang besar yang dikuasakan oleh superkapasitor dan bukannya bateri. Tetapi ia mengambil masa lebih 2 minit untuk dicas secara manual dan menghasilkan masa penerbangan yang sedikit kurang daripada 2 minit. Jadi untuk meningkatkan nisbah masa penerbangan kepada masa menggulung, mari kita buat kapal terbang ini lebih kecil dan lebih cekap. Bahan biasa untuk kapal terbang kecil berkuasa gelang getah adalah kayu balsa kerana ia sangat ringan, tetapi ia juga sangat memakan masa untuk diusahakan, yang mana saya ingin elakkan atas sebab prototipe. Jadi, saya akan mencetak kapal terbang ini menggunakan pencetak 3D. Sekarang, plastik cetakan 3D sedikit lebih kuat daripada kayu balsa dan lebih tahan lama apabila kapal terbang itu akhirnya terhempas. Tetapi ia juga jauh lebih berat dengan kira-kira 6 kali ganda ketumpatan. Tetapi bagi saya, dapat mencetak kapal terbang dalam beberapa minit adalah satu kelebihan. Dan dengan reka bentuk yang baik, saya masih fikir kita boleh membinanya supaya sangat ringan. Kita hanya perlukan satu kaedah untuk menutupi permukaan sayap dengan mudah. Pada awal-awal zaman percetakan 3D, memang selalu susah untuk melekatkan cetakan pada plat binaan. Dan penyelesaian biasa adalah menggunakan pita pelekat kertas yang memberikan permukaan bertekstur pada plat binaan supaya cetakan mudah melekat. Sekarang apa yang saya fikirkan ialah, bolehkah kita gunakan ini untuk melekatkan cetakan 3D terus pada kertas tisu nipis untuk menghasilkan permukaan sayap? Dan nasib baik, disebabkan pencetak 3D moden mempunyai plat binaan magnetik, saya boleh gunakan beberapa magnet untuk memastikan kertas tisu berada di kedudukan yang betul. Jadi, mari kita lihat sama ada ini berfungsi. Oh, ia tidak terkena magnet. Itu petanda yang baik. Mari kita isi slot tambahan itu. Dan adakah ia melekat pada kertas itu? Nampak bagus. Saya tak nampak sebarang tepi yang terkupik. Dan cetakan nampaknya kelihatan baik. Ini sebenarnya boleh berjaya. Baiklah, jadi cetakan berjaya. Jadi mari kita tanggalkan magnet dan lihat sejauh mana ini benar-benar melekat pada kertas. Awak tahu tak, saya rasa Itu sebenarnya melekat dengan sangat baik. Dan sekarang, apa yang saya perlu buat hanyalah potong di sekeliling tepi dan kita ada satu sayap. itu memang hebat. Saya kemudian memotong kertas lebihan dari sayap dan mencetak fuselage ujian yang mempunyai sedikit pemberat di hidung supaya kita boleh lakukan ujian luncuran. Dan mencetak bahagian ekor menggunakan teknik kertas tisu yang sama. Dan jumlah berat peluncur ini hanyalah 3.8 gram. Tapi adakah ia boleh terbang? Okey, mari kita mulakan. Ia meluncur dengan sangat baik. Ia terbang dengan sangat lancar. Baiklah, sekarang mari kita bandingkan dengan kapal terbang kertas. Jadi, kapal terbang kertas dulu. Meluncur dengan baik. Kapal terbang cetakan 3D dengan peluncur kecil menunjukkan hasil yang memberangsangkan, saya mula mereka bentuk kapal terbang yang jauh lebih besar yang boleh membawa superkapasitor dan motor. Jadi sayap baru ini dicetak dalam 3 bahagian dan saya menggunakan template melengkung serta pistol haba untuk membengkokkan cetakan 3D menjadi bentuk aerofoil. Tetapi selepas saya gamkan bahagian-bahagian sayap itu bersama, jelas ia terlalu lembik. Jadi saya mencetak sayap baru dalam 2 bahagian sahaja dan mereka bentuk struktur sayap yang lebih kompleks supaya dapat mengekalkan bentuk sayap yang lebih baik. Untuk fuselage, pada asalnya saya ingin menggunakan struktur cetakan 3D seperti ini. Tetapi selepas banyak prototipe, sukar untuk memastikan beratnya ringan sambil mengekalkan kekuatan dalam kedua-dua arah pitch dan yaw. Jadi, saya telah memutuskan untuk menggunakan sesuatu yang jauh lebih ringkas dan ringan, iaitu rod gentian karbon. Dan sayap boleh dipasang pada rod gentian karbon menggunakan slot muat ketat. Jadi, kedudukan sayap boleh dilaraskan kemudian semasa melaras pesawat.
Saya kemudian mencetak bahagian ekor yang kelihatan lebih kurang saiz yang betul dan dipasang pada rod jentian karbon dengan cara yang sama. Kemudian, pemberat hidung dalam bentuk bot keluli boleh dipasang di bahagian hadapan pesawat untuk ujian geluncuran. Dan pada mulanya, ia kelihatan meluncur dengan sangat baik. Sayap melentur ke atas untuk menghasilkan dihedral bagi kestabilan olengan dan pesawat terbang dengan cantik dan perlahan. Tetapi kemudian, ini berlaku. Pada mulanya saya fikir ia adalah lontaran yang tidak baik. Tetapi apabila saya menontonnya semula, jelas bahawa sayap-sayap itu menangkap angin dan terlipat, menyebabkan pesawat itu menjunam tanpa kawalan. Dan walaupun saya melontarnya dengan betul, sayap itu kadang-kadang bergetar dan menjunam ke tanah. Jadi walaupun mempunyai kawasan sayap yang lebih kecil, bagaimana reka bentuk baru ini boleh terbang? Baiklah, ujian luncuran sayap pendek. Saya tak percaya betapa baiknya benda diterbang dengan sayap sekecil ini. Dan kita memang dah selesaikan masalah lenturan sayap. Jadi kita dah selesaikan masalah lenturan sayap dan nampaknya ia meluncur dengan baik. Tapi ia sebenarnya tak nampak seperti sayap berkecekapan tinggi. Ia lebih kelihatan seperti payung terjun disebabkan bentuknya yang pendek dan berkotak. Sekarang, bentuk berkotak pada sayap disebabkan oleh rentang sayap yang pendek dan kod yang besar. Dan nisbah antara kedua-dua dimensi ini dikenali sebagai nisbah aspek. Dan sayap khusus ini mempunyai nisbah aspek yang rendah yang sangat baik dari segi struktur dan kebolehan bermanuver. Tetapi apabila udara bertekanan tinggi di bawah sayap mengalir di sekeliling hujung sayap, ia menghasilkan pusaran besar yang meningkatkan seretan teraruh dan mengurangkan kecekapan. Tetapi jika kita meningkatkan nisbah aspek dengan menambah panjang rentang sayap, tekanan di bawah sayap akan tersebar ke rentang yang lebih besar, menghasilkan pusaran hujung sayap yang lebih kecil dan diharapkan dapat mengurangkan seretan teraruh. Dan kita boleh meningkatkan lagi nisbah aspek dengan memendekkan kod sayap yang menjadikannya kelihatan lebih seperti sayap sebenar. Dan saya juga percaya bahawa kod sayap yang lebih pendek akan mengalami beban kilasan aerodinamik yang lebih rendah kerana pusat tekanan akan bertindak lebih dekat dengan pusat struktur sayap. Diharapkan dapat mengurangkan sebarang momen kilasan. Jadi sayap baru ini dicetak dalam dua bahagian pada satu helaian kertas tisu yang memberikan keluasan permukaan dan berat yang hampir sama dengan sayap sebelum ini. Selepas dicantumkan dan membentuk bentuk aerofoil menggunakan pistol haba, tiba masanya untuk melakukan lebih banyak ujian. Apa yang menarik dengan sayap baru ini ialah ia kelihatan sangat fleksibel dalam arah menegak, yang sebenarnya adalah sesuatu yang baik kerana ia memberikan sudut dihedra semula jadi kepada pesawat yang membantu memberikan kestabilan olengan semasa penerbangan. Dan ia nampaknya tidak begitu terdedah kepada beban kilasan seperti sayap pertama. Apa yang saya juga perasan ialah sudut gelinciran nampaknya sedikit lebih baik berbanding sayap yang lebih pendek yang saya anggap disebabkan oleh pengurangan seretan teraruh. Sekarang tiba masanya untuk membina unit superkapasitor dan motor bagi menghasilkan tujahan. Dan disebabkan saiz pesawat ini, kita memerlukan kapasitor yang ringan tetapi juga mampu menyimpan tenaga yang cukup untuk masa penerbangan yang memuaskan. Saya telah menggunakan superkapasitor dalam banyak projek saya sebelum ini. Dan apabila kapasitor menjadi lebih kecil, ketumpatan tenaganya juga berkurang kerana berat pembungkusan dan wayar kapasitor memberi kesan yang lebih besar. Jadi, saya mengambil masa untuk membaca beberapa helaian data dan menemui satu jenama kapasitor kecil yang mempunyai ketumpatan tenaga yang agak tinggi. Dan jika saya tambah satu lajur tambahan pada jadual ini yang memaparkan ketumpatan tenaga, anda boleh lihat betapa banyak ia meningkat dengan kapasitor yang lebih besar, di mana kapasitor 100 farad adalah kira-kira 6 kali lebih baik daripada kapasitor 1 farad. Walaupun beratnya 20 gram, kapasitor 100 farad itu terlalu berat untuk pesawat ini. Jadi saya kemudian mengekstrak semua nilai dari jadual ini untuk menghasilkan graf ketumpatan tenaga berbanding kapasitans. Dan ia menunjukkan satu lengkung yang menarik. Ketumpatan tenaga meningkat dengan cepat untuk kapasitor kecil dan kemudian mula mendatar selepas kapasitor 10 farad. Jadi, saya memutuskan untuk memesan kapasitor 10 farad kerana ia adalah keseimbangan yang baik dari segi penyimpanan tenaga dan dengan berat sedikit lebih 3 gram, ia sepatutnya sempurna untuk pesawat ini. Saya kemudian membeli beberapa motor mikro berberus yang sering digunakan dalam drone mainan kecil. Dan biasanya, ia menggunakan satu sel bateri litium yang julatnya sekitar 3 hingga 4 volt. Dan mereka menggunakan propeller yang murah dan berkualiti rendah
kerana kecekapan bukanlah keutamaan utama mereka. Tetapi kerana superkapasitor hanya dinilai pada maksimum 2.7 volt sahaja, kita sepatutnya boleh menggunakan propeller yang sedikit lebih besar dan direka dengan lebih baik yang sepatutnya dapat membantu meningkatkan kecekapan. Saya kemudian mencetak pendakap ringan menggunakan pencetak 3D yang memegang kapasitor dan motor bersama-sama dan dipasang di bahagian hadapan pesawat menggunakan teknik pemasangan geseran yang sama seperti sayap. Kemudian untuk mengecas pesawat, saya boleh menggunakan penjana engkol tangan buatan sendiri yang dicetak dengan pencetak 3D seperti yang saya bina dalam video sebelum ini. Satu-satunya masalah ialah saya tiada cara untuk memeriksa bila pesawat sudah dicas sepenuhnya. Terdapat voltmeter terbina dalam pada penjana ini, tetapi ia hanya menyala selepas kira-kira 3 volt. Dan kerana kapasitor tersebut dinilai untuk 2.7 volt, ini boleh menyebabkan ia meletup. Jadi saya jumpa satu voltmeter analog kecil yang boleh membaca dari 0 hingga 3 volt, yang boleh saya pasang dalam bekas cetakan 3D dan sambungkan wire yang diperlukan untuk mengecas pesawat. Dan ini berfungsi dengan sempurna, kerana saya boleh sambungkan penjana ke kapasitor untuk mengecasnya dalam hanya beberapa saat. Dan kemudian, sambungkan motor untuk menukar tenaga yang disimpan itu kepada tujahan. Dan dengan jumlah berat pesawat hanya 15.6 gram, berat perluas sayap adalah kurang daripada kapal terbang kertas. Jadi mari kita lihat sama ada ia boleh terbang. Ia tidak naik setinggi yang saya harapkan kerana pesawat perlu mendaki dengan banyak pada bahagian awal penerbangan untuk menggunakan semua tenaga dalam kapasitor. Tapi mari kita cas semula dan cuba lagi. Ya, ia tidak cukup daya tujahan. Nasib baik saya ada motor yang sedikit lebih besar yang sepatutnya boleh menghasilkan daya tujahan yang mencukupi. Dan saya juga mereka bentuk semula pelekap sayap untuk menaikkan sayap lebih tinggi kerana ini mengurangkan halangan aliran udara di belakang kipas. Dan kerana garis tujahan kini berada di bawah sayap, ia sepatutnya secara semula jadi menyebabkan pesawat naik pada bahagian awal penerbangan. Kemudian, apabila kapasitor melepaskan cas, ia akan mendatar dan perlahan-lahan meluncur turun diharapkan menggunakan semua tenaga yang disimpan dalam kapasitor untuk memaksimumkan masa penerbangan. Baiklah, jadi hari ini adalah hari ujian. Suhu di luar sekitar tolak 2 darjah Celsius. Tapi langsung tiada angin memang sempurna. Oh, itu bagus. Itu bagus. Sambungkan wire pengecas. Dan ia sudah pun pada 0.5 volt. Jadi mesti ada baki cas yang tertinggal. Tapi kalau kita putar, ia terus dapat 2.5 volt dengan serta-merta. Mudah dan senang. Baiklah, kita mulakan. Oh wow, itu memang sangat berkuasa. Oh, ia bergetar. Oh tidak. Saya rasa pening. Saya rasa pening. Wah, itu naik jauh lebih tinggi daripada yang saya jangkakan. Sebenarnya, itu terbang dengan sangat baik. Kita dapat satu pusingan lagi? Saya tak percaya berapa lama ia terbang tadi. Itu memang hebat. Baiklah, jadi selepas penerbangan itu, kita ada kira-kira 0.5 volt. Mari kita lihat seberapa cepat saya boleh mengecasnya. Itu agak pantas. Bawa untuk satu lagi ujian penerbangan. Jadi, saya sambungkannya. Itu penerbangan yang baik. Ia terbang tinggi dan cantik. Wah, itu memang terbang sangat tinggi. Jangan terbang melepasi pagar, tolong.
Sebab nanti kamu akan mendarat di atas rumput basah. Ia datang, ia datang, ia datang. Oh, sempurna. Selepas 2 penerbangan yang sangat berjaya, saya mengecas semula pesawat itu dan membuat satu lagi penerbangan. Tetapi pesawat itu sukar untuk naik. Saya fikir mungkin kertas tisu itu telah menyerap sedikit kelembapan dalam cuaca yang lembap dan berkabus dan mungkin menambah berat pesawat itu. Dan selepas beberapa penerbangan lagi, sayap kertas tisu yang lembap itu telah hilang sepenuhnya kekuatannya. Jadi, saya tukarkan ia dengan sayap yang lebih pendek yang telah disimpan dalam sebuah kotak bersama sayap-sayap ganti yang lain. Tetapi ia juga tidak mahu terbang. Ya, tengok ini. Ini adalah sayap-sayap yang sebenarnya saya belum pernah gunakan untuk terbang. Ia hanya sayap ganti sahaja. Saya tahu ia memang agak fleksibel dari awal, tapi ini memang keterlaluan. Dan semuanya jadi macam itu hanya kerana terdedah kepada udara sejuk dan berkabus ini. Jadi saya rasa saya perlu simpan kapal terbang kertas tisu ini sama ada untuk malam musim panas yang tenang atau untuk terbang di dalam bangunan. Jadi walaupun kertas tisu sukar menahan kelembapan, keupayaan untuk mencetak 3 dimensi terus pada kertas itu bermakna saya boleh bina kapal terbang baru sepenuhnya dalam masa kurang daripada 20 minit. Dan untuk sebuah kapal terbang yang boleh terbang selama 45 saat selepas dipusing selama 4 saat sahaja, saya rasa ini membuktikan bahawa superkapasitor memang satu cara yang benar-benar berkesan untuk menghasilkan kapal terbang wind-up moden. Terima kasih banyak kerana menonton.